Okay, Cik Syarul. Ada ahli kita dah injek ni. Rehat dulu, rehat dulu. 1, 2, 3. Okay. Bye. Wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu 26 April 2026. Hari ini mencatatkan sejarah. Encik Syarul akan kembali hiking. Kita mulakan hari ini di Bukit Dinding. Sekarang baru pukul 8.20 pagi. Masih menunggu kawan-kawan yang lain datang. Kita berjanji berkumpul di sini pukul 8.30. Jadi kita tunggu lagi ya. Hari ini juga saya akan mencuba kita punya Insta360 X5 ni. Saya nak tengoklah output dia macam mana. Saya tak guna apa-apa. Maknanya basic saja. Jadi kita tengok. Sekarang ni menunggu di kawasan perumahan. Betul-betul sebelah Bukit Dinding. Yang tak tahan tu ada bunyi sungai ke bunyi air terjun kat belakang ni. Menarik kan ni. Okey lah, kita tengok macam mana. Cuma kesilapan saya pertama hari ini ialah saya sarapan berat pukul 8 tadi. So ada tempoh setengah jam untuk digest dan memulakan hiking. Harap-harap survive lah sampai ke atas, insyaAllah. Okey, cuaca berkabus. Apa saya bawa ni? Saya bawa apa? Repeat Saya bawa gelas. Dia ada kawasan bertali. Tak apalah, okey. Jom, gambar cepat. Bagi gambar kat umi awak ni. Gambar. Tak boleh gambar. Cepat. Ambilkan gambar. Macam ni? Ha? Aku lah. Aku ambil lah. Selfie ke? Ni tu video. Tu video. Pergilah. Sampai malam ke? Kita memulakan hiking. Allah. Mana kau punya statue? Dah habis dah. Awal lagi. Foto lah statue kakak tu. Kau tu orang kata pakai Syarul punya blog yang ketai tu dah tukar ni ke? Domain ke? Ni saya pindah semua ke sharulnizam.com. Kenapa you share cabut tu? Semua pindah ke situ. Next kot ni. Next time. Ini tahan. Ini kita start dulu. Kenapa dia cabut? Apa yang dia cabut kan? Apa yang dia cabut? Kita dah sampai ke permulaan Kazumi Trail. Ada air juga. Wow. Video. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi permintaan. Mula-mula dah terus pacak. Lembut. Kita tunggu dekat tempat yang ketiga. Okey. Kita nak mulakan pacak yang kedua.
Aduh. Nak balik. Okay, ini yang ke pacak ketiga. Heart rate dah 135. Gila. Aduh, duduk kat rumah. Aduh, kat rumah lagi best. Mok kita tak nak di sini. Boleh. InsyaAllah. Boleh. Nasib baik dah kurus sikit. Ini kan pergi ke viewpoint tu kan? Kita kat Kazumi Otai. Bangsa maju. Ya Allah Tuhanku, ampunilah aku. Ini kita akan naik pacak ni. Rata 90%. Okey, tali. Boleh Dia bukannya apa? Trek dia panjang. Okey. Pacak ni. Pacak sikit lah sampai tu je. Kira. Boleh. Kita boleh melakukannya. Cantik ya kasut. Cik, tengok video ni. Cik, pegang tali. Cik, tengok video. Okey. Kan naik. 3 and 4. Sini. Dia tak apa, dia nangis tu lagi kita ambil video. Angle tak nice. Nanti menyesal nanti tengok video. Oh, ya. Ini bukan dari belakang, tak apa. Tarik tali, tegang. Tarik tali. Ya, buka kabel. Mana ada? Kaki dah lepas kakak tau. Dah lepas kakak. Tak pernah. Takut. Jangan saya. Atas ada. Cara nak view macam ni. Tak apa. Tak apa. Pegang kuat ni tali. Okey, Cik Syara. Kira macam nak pakai tali belakang. Ada kira dah dekat kajang tu. Pandang ke atas. Pandang ke atas. Okey, video. Skema apa ni betul ni? Sepak daun. Ni sepak tegul ni. Dengan terpacak biasa je. Naik tu pacak. Apa dia? Dengar nak dengar lagi. Boleh. Ni R360 Jom. Baru juga kena petik. Yang baju merah tu orat tak orat? Yang paling penat tu. 20 kilo lah. Dia baru dah ni. Terkejut. Boleh sesi. Go Pak. Alhamdulillah. Memang nak menambahkan betul. Dan lepas naik pacak ke Tambah lagi 4. ada lagi? Tak ada dah. Tak ada tapi tak begitu pas. Surprise! Tak ada. Ada ahli kita dah injek ni. Rehat lu. Macam mana kena scan lagi ni
pacak 4. Ampun. Itulah ceritanya. Orang nak naik bukit, kau nak naik bukit, kau nak hiking juga. Sudahnya pitam. Okey, pada jarak yang tak sampai 1 km, saya pitam. Tiba-tiba gelap. Heart rate okey, heart rate tak ada macam nak dah turun dah pun heart rate. In fact sekarang ni pun dah 95 heart rate. Tapi tadi dia mungkin penat terlampau kot. Saya pulun sangat. So kesilapan besar lah. Dah lah tak fit, fat. Kemudian apa lagi? Sarapan berat. Memang total fatal lah. Memang kesilapan besar lah. Sekarang ni tinggal seorang. Pok Meh pergi tolong ambil beg. Pok Meh tolong teman jap. Tak apalah, kita tengok pelan-pelan. Tak tahu sama ada nak teruskan ataupun nak patah balik. Sebab tadi lepas pitam tu duduk, lepas tu rasa nak pitam balik. Ni pun baru lepas bangun lah. Okay, kita tengok macam mana, InsyaAllah. Okay, saya cuba bangun. Sekarang heart rate 81. Kita cuba naik. Kalau tak boleh kita berhenti, terpatah balik turun. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, mudahkanlah perjalananku ya Allah. Okay, terbangkit Phoenix bangkit dari apa? Abu. Phoenix bangkit dari abu. Cik Syarul dah bangun. Heart rate sekarang 103. Alhamdulillah. Selepas pitam hampir 2 kali. Pok Meh turut the rescue, datang menyelamatkan. Terima kasih Pok Meh. Okay, rescue apanya, duduk meneman je. Baru nak buka dapur haram. Istilah orang ni, dapur haram. Kat sini tak boleh buka? Tak boleh masak? Boleh je, tu kena masak air tadi. Tengok kau dah jalan. Kalau tak coklat panas kita tadi. Kau tak minum kopi, coklat ada. Coklat minum kan? Ya, coklat minum. Coklat bagus lah sebenarnya kalau keadaan macam ni. Dia bagi instant energy. Aku kopi sebab aku heart rate tak boleh laju kalau minum kopi. Kalau tak biasa macam aku dah biasa dengan kopi. Oh, baru sampai sini ya? Dah tunggu ke? Alamak, kesiannya. Oh, jangan lepas situ. So dari pitam tadi, tempat pitam tadi butuh all the way turun. Jauh juga ni turun. Sebab mungkin sebab sarapan berat je kot. Kita dah bahkan kata makan banyak tadi. Kita nak ada. Betul lah tu. Bagi dah bawa lah, tak lah. Dia dah bawa turun, dia turun. Tak apa, buat boleh. Ana. Kalau nak dah bawa boleh. Ana. Anak. Dekat bawah. Dia abang bawa. Tak, dia back to job. Siapa dia insang ni? Siapa pitam ni? Tak tahu. Oh, buat slow jalan. Allah. Kacau orang pitam ni. Tak tahu lah siapa tu. Tu kot. Tak tinggi sangat. Saya hampir pitam. Hampir pitam Okey, siapa ada makanan buka? Siapa be orang? Siapa ada air kosong? Okey, kita masuk ni. Kenapa nak? Tapi saya buat 2 orang, 3 liter dah. 25. Anak ada, anak ada. Kesek. Kakak nombor 3 Kakak kat puncak belanja balang. Jom. Pondok apa? Kelapa tu. Kerik tu biru. Santai. Yang dekat MTB tu kan. Santai. Tak terlalu Yang masa maju dekat Penyiksaan. Inilah penyiksaan yang seterusnya. Minta heart rate tahan. Allah tingginya. Aduh.
Okay, kita dah 3 suku. Ini ada yang trek yang terakhir, kita nak naik atas. Anda boleh melakukannya. Marilah. Okay, jom. Tarik 136. Okay. Dah hiking tak payah bawa beg. Gila, untung jadi pakcik. Jadi warga emas. Warga Perak. Hampir warga emas dah kita ni. Ada tolong. 50 belum lagi kan? Ke dah 50 dah warga emas? 55 kan? 60. Oh 60 warga emas. Ini pomeh apa ni? Warga Perak ni. Apa? Kumbang. Mana? Tu? Kumbang kan? Dia kumbang dia macam Dia cacing. Macam kumbang. kumbang yang dalam pokok. Macam ulat lah, macam ulat. Alhamdulillah. Dah habis kacak. Itu ke dah habis? Macam tak habis lagi. Kita tengok. Tak perlu guide. Kau bayar online permit, kau dapat. Tapi kalau kau macam nak naik gunung bagus kan, kau kena ada guide tu yang apply. Sebab bila kau masuk side dia, tak ada gunung-gunung ni. Gunung Nuang tu semua tak ada dalam senarai. Kena malin. Sebab kau kena masuk sebagai malin gunung. Malin gunung tu ada dalam site tu juga ke? Dia ada URL dia lain. Dia sistem sama. Tak, maksudnya kalau macam kau tak kenal siapa, Kau kena cari lah. dekat website tu ada lah? Dekat website tak ada. Maksudnya kau kena try cari dalam. Carilah FB ke TikTok. Banyak haram hakam tu. Aku ni pun kebetulan anak kawan Abah Zahar ni. Dia malin gunung. Ni Abah Zahar Azri tadi. Dia ada seorang lagi kawan dia nama Azri. Anak dia tu malin. Malin gunung Selangor. So aku dapat nombor dia gitu. Aku naik Nuang, naik Bukit Kutu tu. Dia guide. Okey lah, dia murah sikit. Kalau guide biasa 50, dia 45. Nak sampai lah. Sampai ke checkpoint pertama. Alhamdulillah. Ni dipanggil Still Monster View, Ice Cream Malaysia tu. Wow, nampak lah. Weh, nampak? Ada ni lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, power semua ni. Semua ni power. Power semua ni. Ayah. Ni. Kau lagi Tengok. Ada. Dia macam kena. Dah, hari tu saya datang ada orang belanja es krim. Nanti abang tadi datang kan? Ada air. Ni 2 point. Ni yang sambal. Belum lagi. Belum lagi. Cendol tinggal satu je. Ni jambuan sambal. Belum duduk. Ni jambuan sambal kat atas. Bawah ni. Ni jambuan sambal, dia ada mangga, dia ada limau merah. Tu SPE. Wanted. So we got wanted. Oh my god. Okay. Bye bye. Asal Nuna paling semangat. Pula tau pi. 3.2. Nak ke peak, nak ke KCC dalam 1 kilo lebih. Instagram Kita lagi 3 bulan tu. Nak sampai peak puncak. Dah anak ni. Jadi dia sudah. Kita pergi mana buat meh? Kita nak ke KLCC. KLCC ya. InsyaAllah boleh. KLCC. Harap-harap tak ada drama dah. Okay. Okay. Kita dah recharge tadi. Makan aiskrim. Kita teruskan perjalanan ke KLCC. InsyaAllah boleh. Boleh. Tak tahulah sampai rumah aku apa ni. Ikan. Ikan tak ada pihak kot. Tak ada dia ni. Kan? Okay. Ada RNR kat sini. Kita minum air tebu lah.
macam Telegram hack kan. Yang dia hantar mesej WhatsApp. Macam mana kita nak buat Kau tahu tak? Telegram hantar WhatsApp. Kan kalau macam aku selalu dapat Telegram yang klik apa link ni. Macam kakak aku dia dah terkelik. So WhatsApp dia kena hack tau. So orang hantar WhatsApp melalui telefon dia. Dia hantar lah kat semua kena. Macam aku kena. Okay. Sekarang dah 11.33. Kita akan sampai. Wah. Kalau malam cantik je. Malam ni dia cahaya dia tu. Sampai KLCC. Sampai KLCC. KLCC. Macam ni. Samsung S24 Ultra. Oh, saya dah makan. Tapi bukan naik lah. Apa? Bagi Ratu Rembun je. Bagi mandi je. Petang ni nak pergi open house. Ya ke? Tapi mas. Kita kat mana Pok Meh? Ha? Kita kat mana? Kita dekat tempat nama KLCC View. KLCC View. Bukit Dendeng. Bukit Dendeng eh. Ni buat apa ni? Masak-masak. Masak. Dia main masak-masak lagi. Kalau sedap tak? Try. Okey. Tinggal Aina. Kita nak gerak ke puncak. Puncak. Menuju puncak. Mana? Oh tu kat apa ni? Sandwich. Cik Dan. Wah, kakak. Kakak. Gambar ramai-ramai tu. Dah itu. Abang mana boleh jalan ni? Ni, itulah bang. Tarik juga beg. Tak ada beg. Abang, bawa. Oh. Tak nak ini. Dia buat keluar dia bengak lagi. Okey. Dah nak sampai. Alhamdulillah. KLCC. Itu dia 3.2 tapi tak sampai. KLCC. Tak sampai 2 kilo pun. Ni puncak ni. Puncak ni. Aku tak ada puncak ni dah. Signboard dia. Ni je. Ha. Ni je. Ni je tu cakap. Dia berhenti lama hari tu sebab air kat situ. Okey. Kita dah sampai puncak. Bukit Dendeng. Aku selalu lepak bawah ni. Dia ada meja tu. 3.97. 12.5. Kita sampai. Okey. Ni gambar curhat je. Kau jangan cepat sangat lah ni. jangan. Order dia kan. Quality filler dia macam kui memang canggih lah yang 4K kan. Itu aku follow dia lah. Aku suka cara dia seniman. Pandai kan gambar. Story pun pandai. Brother tadi. Brother juga ice cream dia. Ada je ice cream. Ada tu. Bawa ice cream ada Boleh ice cream lagi. Ni nak pergi kelapa tu. Kalau daripada pandan tadi dia tembus sini. Kalau bini tahan tembus situ. ada basikal bang MTB train ni. Drone. Buat sampah je bang. Tak ada. Buat sampah je. Tu je bang. 2, 4, 6, 7. Dah ambil lah. Habiskan lah. Ambil ni. Habiskan. Tak habiskan dia. Dah ambil. Dia dah bayar. Ada. Ambil.
sikit lagi kita tu. Oh, pasukan tu. Aku duduk sebelah, aku sok. Sampai tu dulu. Sampai puncak tunggu dia orang. Kalau aku nak turun tadi lah. Jom. Kita kembali ke trek. Trek biru Kazumi Santai. Kan? Kazumi Santai. Dia orange Kazumi Otai. Kuning Mini Tahan. Pink KLCC. Okay, insya-Allah lah. Hijau Pandan. InsyaAllah tak boleh Yang merah itu apa nama dia? Kebarangkalian sesat tu tak ada sangat lah. Sebab dia letak mark-mark macam ni kan. Tu kita ikut je. Tak lagi saya tu track dia. Track dia memang track dia lalu. Track dia pun jelas kan. Kan jelas kan. InsyaAllah boleh. Lepas tu tali kita goyang. Boleh tahan juga bagi kita ni. Mana? Boleh tahan. Gila tu. InsyaAllah. Kasih badan fit balik. Kita dah sampai ke bawah. Ini trek pendakian yang terakhir. Lepas ni rata dah. InsyaAllah. Tak tahu dah. Sampai sungai pemulihan tadi. Ayolah. Kita ni lah nak main dengan basuh ni. Budak tu mana? Kita dah sampai kat bawah. Tebu. Alhamdulillah. Sejuk. Kita nak balik dah. Wah. Okey, gapus 2 minggu lagi. Nanti apa main? Mana boleh terus lah nak minum? Ha? Boleh terus? Boleh tu aku nak pergi raya. Okey. Kisah lah kat Rizal. Okey, insya-Allah. Yang kat atas tu anak dia. Katanya dah kosong.